pun. Dalam kehidupan seorang belia, kadang-kadang ujian datang melanda. Melalui mesej yang kecil, kita mampu mengubah masa depan kita. Maksud dia RM30 boleh cepatkan pemikiran aku? Ini kira rasuah ke? Alah Balkis, RM30 je. Semua budak lain pun buat. Benda boleh settle awal. Apa nak tunggu seminggu? Inilah rasuah yang paling biasa dalam kalangan belia. Nampak tak penting, murah tetapi berbahaya. Balkis, jangan. Hari ni 30, esok lusa diminta lagi. Rasuah ni bukan soal duit tapi soal maruah juga. Tapi aku cuma nak buat gerai untuk hujung minggu ni je. Bukan buat benda besar pun. Cik Balkis, kami mendapat laporan ada cubaan untuk memberi wang pelicin kepada pegawai permit. Aku cuma nak cepatkan urusan aku. Setiap kesalahan selalunya bermula dengan alasan. Balkis, hidup takkan berkat. Rezeki takkan berkat kalau hidup begini. Mak besarkan kamu untuk hidup jujur, bukannya begini. Kau nak tahu tak apa part yang paling sakit? Aku pernah hilang peluang untuk buka kedai sebab ada orang yang bayar orang dalam. Tapi itulah realiti rasuah dalam kalangan belia. Yang jujur selalu dipinggirkan. Bila seseorang memilih rasuah, semua orang akan menanggung akibat. Tak, aku tak nak jadi sebahagian daripada masalah. Dan begitu, seorang belia memilih integriti kerana masa depan sesebuah negara tidak terletak pada sesiapa yang memilih jalan ringkas, tetapi terletak pada sesiapa yang menolak rasuah walaupun hanya RM30 sahaja. Ini rasuah? Tidak.